Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah memberi sedikit taklimat mengenai status isu banjir dan juga luruan monsun. Jadi luruan hujan yang sedang berlaku sekarang, terutama di pantai timur semenanjung Malaysia, juga di Sabah dan Sarawak, yang mana dianggarkan untuk tempoh yang terdekat kemungkinan banjir itu berlaku adalah tinggi. Ini termasuk di Kelantan hinggalah ke Johor. Dan pada waktu ini Menteri Pendidikan dan juga Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sedang berada di Kuantan untuk meneliti masalah banjir di situ. Dan bagi Menteri Pendidikan adalah untuk pastikan bukan hanya PPS di mana sekolah-sekolah digunakan, tapi juga bagi tujuan persiapan untuk peperiksaan SPM tidak tergendala. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri berada di Kuantan untuk meneliti, memantau dan menggerakkan apa-apa keperluan bagi mengatasi masalah banjir sekarang. Cuma Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi peringatan bahawa luruan keempat bagi monsun timur laut ini dijangka akan berterusan angin dan hujan lebat sehingga bulan Mac 2026. Jadi sekali lagi diingatkan supaya orang ramai mematuhi dan mengambil tahu mengenai amaran cuaca dan juga sebarang perkembangan terkini daripada Jabatan Meteorologi dan bersiap sedia untuk apa-apa kemungkinan berkaitan dengan banjir.